Perfume ni perfume underrated yang ramai orang tak tahu. Dapat kenalkan Zindor Lee Lucky. So first of all, untuk Zindor Lee Lucky ni adalah salah satu perfume yang lebih menampilkan misteri bagi seorang lelaki lah. Yet a mystery person, attractive, quite charming and mature. So untuk korang semua, Zindor Lee Lucky ni juga dia duplicate daripada Jean Paul Gaultier Le Male Le Parfum. So untuk korang semua, perfume juga kan sangat suitable untuk indoor session ataupun di tempat yang sejuk. Usually original pun dipakai pada waktu winter, and of course untuk dalam Malaysia ni pakai untuk indoor session ataupun di tempat yang sejuk lah. Untuk korang semua lah, terutamanya lelaki, nak menampilkan bawan-bawan yang masculine, bawan-bawan yang mysterious and yet quite charming and attractive, aku recommendkan go for Zindor lelaki. Kenapa? Pertama sekali kena faham gabungan notes yang lebih dominan daripada lavender, cardamom, iris menghasilkan vibe yang ke arah cardamom yang blast, warm scent yang sangat sedap, ditemani pula dengan dark vanilla sensation. Untuk korang semua, tunggu lagi, jual Zindor sekarang.